konsep bisnes yang kita bawa, kita menggunakan konsep belajar memandu kan. Belajar memandu. So konsep ni sebenarnya adalah konsep yang kita rasa sangat sesuai dengan kehendak market sekarang ni. Kebanyakan orang hari ni dia tak ada skill ataupun tak ada pengalaman untuk menjalankan perniagaan. So kebanyakannya memerlukan panduan atau bimbingan yang lebih intensif. Apa dia konsep bisnes cara belajar memandu? Okey. Saya tak tahu tuan-tuan dah pernah lalui apa yang saya lalui pada satu ketika dulu waktu kita nak belajar memandu. Kalau umur-umur macam saya lah umur macam saya, umur 40-an kan. Umur 40-an ni, kalau dulu kita nak belajar memandu, kita akan pergi ke sekolah memandu. Dan dia ada kelas-kelas dia, betul? Dia ada kelas. Dalam kelas belajar memandu ni, dia akan ajar kaedah yang dah disusun, dah didesain kan, untuk supaya kalau you buat, you lulus ujian tu. Saya tak tahulah kalau masih ada lagi zaman sekarang ke tidak kan. Tapi kalau zaman dulu, dia akan ada kaedahnya adalah simple je. Maknanya bila pelajar datang nak belajar memandu, dia akan tunjukkan contohnya macam mana untuk parking untuk masuk dalam parking. Dia simple je. Bila masuk, start engine, dia kata okey, lepas tu you tengok side mirror, lepas tu you tengok tiang. Ada 4 tiang kan dekat kereta tu. So dia tengok dalam side mirror, you tekan minyak. Dia kata tekan minyak, nanti tiang tu masuk je dalam side mirror. Okey, stop, you pusing steering tu 3 kali kanan. Dia kata macam tu lah, 3 kali kanan. Lepas tu you tekan minyak. Dia kata you tekan minyak, nanti you tengok side mirror belah sana pula, you tengok tiang tu masuk tak dalam side mirror. Kalau tiang tu masuk je dalam side mirror, okey, you luruskan balik pula. Macam tu. Maknanya lepas tu you tekan, you tengok depan tu sampai tak side mirror kita punya bucu kereta tu pergi tak dekat tiang tu. Macam tu. Sampailah habis. Bila you ikut aja step yang dah ditunjukkan oleh sekolah mandu tu, nanti akhirnya tiba-tiba secara macam ajaibnya kan, macam ajaibnya kereta you tu dah masuk dalam kotak parking. Itu konsepnya. Konsep yang kita nak bawa dalam Live Good 2.0 adalah kita nak ajarkan you kaedah yang you ikut je kita punya step, kaedah-kaedah yang kita suruh you buat. Berkongsi video, buat macam ni dalam masa berapa lama apa semua. Dah siap, you tinggal buat payment, you join ahli, baru you buka bisnes. Maknanya you dah buat dulu apa yang kita suruh, set up you, cara untuk set up, dapatkan you punya downline and everything, cara untuk dapatkan siapkan downline, siapkan network, barulah you kita minta you daftar bisnes, buka bisnes Live Good tu. Okay, instead of macam MLM yang zaman dulu, ataupun business networking yang zaman dulu, kita akan ajak kawan tu join dulu. Okay, kau join lah, lepas tu kau buat macam ni. Member pun join, bayar 500, bayar 1000. Kemudian bila dia buat, dia tak jadi. Lepas tu burn lah dia punya 500, dia punya 1000. Dalam Live Good 2.0, kaedah belajar mandu yang kita gunakan ni, you akan buat dulu kerja tu. You dah buat kerja tu, dah siap, baru kita akan beritahu, okey, abang memang dah ready dah untuk siap dah untuk join bisnes ni. Abang keluar modal, buka bisnes ni sekarang. Bila anda buka je bisnes, keluar modal untuk buka bisnes, modal ni baru 280. Buka bisnes 280, dah tak ada apa kerja nak buat dah, sebab kerja tu you dah buat dah tadi. Waktu kita minta you buat bayaran untuk buka bisnes tu, buka bisnes Live Good, you dah buat dah kerja-kerja yang sepatutnya. So best tak? So kaedah yang kita nak gunakan dekat Live Good 2.0 adalah kaedah teknik belajar memandu. Buat bisnes dengan teknik belajar memandu. Okay, so you akan ikut je step-step tu, anda akan dibawa hingga anda dapat income setiap minggu dalam USD. Okay.